Assalamualaikum. Abang tengah ni, tak boleh buka yang ni. Yang dekat, Assalamualaikum, sorry, lambat sikit. Ada masalah teknikal. Salam. Mm-mm. Masalahnya cikgu punya iPad ni, dalam telefon, dalam laptop cikgu ni, kenapa tau? Airline notis raya ni tak nak tak terpadam. Cikgu nak tengok. Tak boleh tengok. Okey ke? Okey. Okey. Kenapalah airline raya ni tak boleh padam? Sebab cikgu nak baca chat dekat laptop, dekat komputer cikgu tak boleh nak padam airline raya. Cikgu nak tekan mana korang? Kat mana nak tekan bagi airline raya ni padam? Korang nampak tak saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nampak kan? Tapi cikgu punya komputer ni tak boleh tekan. Admin boleh tolong tak macam mana ni? Saya nak apa ni? Nampak, Alhamdulillah. Saya nak buka, nak tutup airline raya dekat komputer ni tak dapat sebab saya nak buka chat dekat komputer. Tak tahulah macam mana. Kenapa lah menyibuk Airline Raya ni. Tak boleh nak buka. Admin perasan tak ada admin. Abah buka apa hari ni? Abah hari ni makan nasi lemak. Nasi lemak sedap. Korang buka apa? Mm-mm. Masalahnya saya tak boleh tengok dekat komputer saya sebab ada adline terpampang. Nak tekan mana pun tak tahu. Sebab nak apa ni, saya nak buka chat dekat komputer senang nak baca. Mm-mm. Kalau dekat iPad, headline ni ada lambang pangkah, boleh pangkah. Tapi dekat komputer, dia tak keluar apa-apa pun. Dia menutup jadual yang saya nak tekan tu. Macam mana ni? Macam mana nak buat? Saya tengah cari jalan ni, tengah berusaha macam mana nak padam. Spaghetti bola ni, wow. Admin macam mana saya nak padam ni? Nak padam headline pada komputer ni. Sebab nak buka chat supaya senang nak tengok. Abah baju raya warna apa? Teal blue. Yeah, dah tengok nanti tak Abah tu kan? Mana admin ni? Admin tak ada bantuan. Cuba kita tunggu bantu pada admin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abadin tunggu bantu pada admin untuk memadamkan headline yang ada pada saya punya komputer ni. Kalau untuk nak raya tu dekat PC laptop ada tanda apa? Tak boleh nak baca. Nak baca ni pun tak boleh. Dia block. Nak baca apa? Nak baca chat pun tak boleh sebab saya kat iPad ni saya tak nak baca chat. Taklah. Ada tanda yang kecil sikit cikgu sebelah kanan atas gambar. Sebelah kanan atas gambar. Masalahnya sekarang, hak belakang tu jadi gelap, hitam. Sebabnya note semua ni atas gambar. Belah kecil tak kanan tak ada pun. Kalau untuk noti raya kat PC, laptop ada tanda yang kecil sikit cikgu sebelah kanan atas gambar. Sebelah kanan memanglah. Kalau dekat iPad ada, dekat komputer tak keluar. Dia tak keluar apa-apa tanda pun. Tak ada apa tanda pangkah. Dia saya nak pangkah tak boleh. Kerana saya tak boleh nak tekan. Kena faham. Saya nak tunjuk. Saya tak boleh nak pangkah sebab dia tak keluar tambah pangkah. Memanglah kalau dekat iPad pun dia ada gambar tu sebelah atas. Dia ada macam tangkap headline tu kan. Tapi dalam komputer ni tak keluar pun lambang pangkah. Saya slow saya nak, kalau saya tutup lah. Saya tutup, saya masuk balik. Menyibuk betul lah headline ni. Cuba padam dia lah tu kan. Kalau tak tukar tanda cikgu boleh mana-mana hitam untuk hilang macam ni. Saya buka balik lah. Kacau umur nak mengajar ni. Benda-benda gini yang kacau umur nak mengajar ni. Kenapa tak gerak pula? Korang semua buka pasal apa ini? Langsung tak fungsi lah pula.
Sekejap guys. Harap bersabar. Apa pula dah berlaku kat saya punya komputer, kat saya punya laptop ni. Hmm. Masalah sekarang ni, saya dah keluar dan saya nak masuk balik tak boleh dekat komputer. Gabut lah. Banyaknya intuition keluar. Buat apa kalau gitu tu. Hang je. Okay. Apa pula dah. Keluar macam-macam pula. Okay. Saya tutup dulu. Itulah kadang-kadang kan bila ada Ellen send message. Apa sudah jadi guys? Okay. Salah. Tak boleh lagi lah. Kalau boleh saya tak start ni. Saya nak buka pun dah tak boleh. Tak tahu kenapa jadi macam tu. Jadi kecil pula. Um, dah tak boleh buka. Hilang lah mesej dekat Telegram semua. Kenapa ya? Kenapa hilang mesej di Telegram? Saya ignore je lah guys. Saya tidak malas. Okay guys. Jom kita share. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay ya, semua dah ready semua. Alright, terima kasih. Jom kita akan share. Okay, saya terpaksa guna iPad je lah sebabnya laptop saya tak kenapa pula tiba-tiba. Bila ada Ellen tu saya jadi problem pula. Bila ada Ellen tadi tu pula jadi problem untuk saya nak buka. Itulah kadang-kadang. Okey, kejap mana? Ya, macam kita nak buat. Hari ni kita nak buat karangan seperti yang telah dijanjikan pada minggu lepas. Hari ni kita akan buat karangan. Kejap ni guys, macam mana karangan? Jumpa dah. Tadi dah jumpa dah setting. Okey. Okey. Kejap mana? Mana? Okey. Okey, hari ni kita cuba buat karangan pendek. Anak-anak pelajar nampak tak bahan yang abang kongsikan? Nampak tak bahan yang abang kongsikan? Saya susah lah sebab saya terpaksa tengok. Tak boleh nak tengok chat. Sekejap. Saya kena alamak.
Abah, betul ke ada orang berantai di sosial media? Betul. Nampak. Okey. Mana saya nak pergi share tadi ya? Okay, guys, itu video TikTok Abah tu. Sekarang ni masalah saya pada malam ini, bila saya buka saya punya Telegram, dia ada block gambar, tak boleh. And then bila saya setting pun jadi lain. Habis Telegram saya jadi problem dah. Gambar tu jadi kecil pula, tak boleh nak buka besar. Dan dalam save message tu semua hilang. Sudah. Kenapa guys? Aduh, salah ni. Saya kat Abah. Semua message dalam tu jadi hilang. Sayangnya. Kenapa jadi macam ni ni? Kenapa jadi macam ni ni? Okey guys, jadi pada malam ini kita lihat gambar rajah. Jadi hari ini mungkin pengadaan tu terganggu sikit sebab saya terpaksa buka chat, buka chat. Bukan ni biasa boleh je buka dekat laptop. Depan saya ni ada laptop yang saya boleh baca segala komen anda dengan nampak jelas dan senang saya nak reply. Tapi pada malam ni tiba-tiba saya punya Telegram bila buka, dia tak dapat. Bila saya buka tu balik semula, tak boleh sebab ada blok iklan cuti raya. Tak apalah, biarkan yang tu. Okay. Okay, anak-anak pelajar. Hari ini kita akan cuba buat satu karangan pendek yang berkaitan dengan apa yang anda dapat, yang anda nampak. Iaitu soalan tanya, lihat rajah di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang diberi, tulis ulasan tentang punca-punca masalah konten sekolah dan panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, sekarang kita buat ulasan ataupun dengan bahasa mudahnya kita juga boleh katakan ringkasan lah. Right? Jadi dalam bahan ini, dia telah bagikan anda punya fokus. Okay? Fokus anda iaitu punca-punca masalah konten sekolah. Punca. Okay? Kata kunci dia punca. Jadi anda nak baca. Alright. So, pada malam ini, apa yang dia poinkan ialah punca lah. Kita nampak ni dia punya punca-punca. Dan temanya berkaitan dengan konten sekolah. Alright. Jadi dia telah berikan anda 4 isi. Ada 4 isi yang telah diberikan kepada anda. Alright. Jadi bagaimana kita nak manipulate, nak gunakan semua isi itu, okay, supaya kita dapat memenuhi keperluan 80 hingga 100 patah perkataan. Okay, apa yang penting bila kita buat ulasan ataupun ringkasan, yang penting kita kena guna isi dan kita tak perlu nak buat ayat panjang-panjang ataupun kita tak perlu nak huraikan panjang sangat. Okay, kita tak perlu nak huraikan panjang sangat. Tak apalah, kata nak cerita panjang-panjang tu tak perlulah. Ya. Yeah? Okay. Okay guys, jadi anak-anak pelajar kita pun mulakan. Bila kita nak mula mengarang, okay, pertama sekali apa-apa karangan kita mestilah menggunakan penanda wacana. Alright, kita akan gunakan penanda wacana. Jadi penanda wacana itu adalah sesuatu yang membantu kita dalam mengarang sebarang karangan. Okay, baiklah. Abah kongsikan pada anda antara penanda wacana lah. Okay, saya nak tunjuk dalam karangan penanda wacana yang bagus. Ini dia. Sekejap. Ada tak sini? Dia tak ada. Sekejap, sorry. Buat kongsi yang lain, penanda wacana. Okay. Okey, anak-anak pelajar. Ini adalah penanda wacana yang biasa kita gunakan dalam karangan. Alright, ini adalah penanda wacana. Jadi penanda wacana ni sangat penting, anak-anak. Penanda wacana ni sangat penting sebab dapat menjadikan bahasa kita lebih bagus ataupun lebih gramatis apabila adanya penggunaan penanda wacana yang baik. Alright, contohlah abang katakan, penanda wacana permulaan karangan. Kat situ abang tulis 5 sebab biasa budak akan buat karangan taklah panjang sangat. Tapi kita bagi dia 5 pilihan lah. Contohnya pada era globalisasi, itu dah biasa. Dewasa ini pun dah biasa, kan? Sejak akhir-akhir ini. Jadi, 5 jenis penanda wacana ataupun ayat penanda wacana untuk permulaan karangan. Kemudian ada pula yang sebelahnya, penanda wacana untuk memulakan isi baharu. Okay, maksudnya bila next perenggan lah, next paragraph, perenggan baharu, kita boleh guna penanda wacana begitu.
Okey, kemudian penanda wacana untuk huraian isi. Okey, hal ini dan sebagainya. Jangan mulakan penanda wacana ayat huraian dengan ini. Ini tu kata tunjuk. So kita kena letak hal ini. Okey. Okey, kemudian penanda wacana untuk contoh. Okey, contoh pun lebih kurang lah sebagai contoh misalnya tamsilnya. So ada pelbagai variasi dalam menghasilkan penanda wacana, menggunakan penanda wacana menjadikan karangan kita itu lebih baik. Alright? Okey, kemudian yang kelima, penanda wacana untuk menghuraikan contoh pun boleh. Kemudian penanda wacana ayat peribahasa ataupun aforisma. Jadi penanda wacana ni amat penting lah. Cuma abang nak pesan ke anak-anak, kalau nak tengok kat sini, ramai pelajar akan buat bak tu. Okey. Bak ni maksudnya seperti anak-anak. Jadi bak ni tak boleh ditulis di awal ayat dengan huruf besar. Tak boleh. Sebab dia seperti. Jadi bak ni maksudnya tulis selepas ayat lain. Contoh kita kata, semangat kerjasama masyarakat berbilang bangsa amat penting. Bak kata pepatah amat penting. Bak kata pepatah bersatu teguh bercerai roboh. Maksud macam tu. Faham ni? Maksudnya tak boleh tiba-tiba noktah, lepas tu buat huruf B tu besar bak. Itu salah. Sebab bak tu maksudnya seperti. Okey, kemudian anak-anak pelajar penanda wacana penegasan. Okey, penegasan ni maksud ayat yang mengiyakan isi. Biasanya setiap perenggan isi kita ada letak ayat penegasan. Maksudnya contoh kata benarlah bahawa, jelaslah bahawa, sudah terang lagi bersuluh, itu adalah ayat-ayat penegasan. Alright? Contohnya yang ada kat sini kan. Okey, kemudian penanda wacana penutup perenggan. Maksudnya penanda akhir itu adalah penanda wacana yang sesuai. Jadi abang harap dengan adanya penanda wacana 8 penanda wacana ini dapat membantu anda mengarang karangan, tak kisah karangan pendek ke panjang ke, dengan lebih baik dan lebih dramatis. Okey? Okey, sekarang kita tengok apa yang soalan kita tadi, kita kembali kepada soalan kita tadi. Okey, baiklah. Alright. Jadi bila kita nak start macam ni, kita nak beritahu bahawasanya ada 4. Dia berikan pada anda 4. Okey, iaitu yang pertama, kehilangan minat untuk belajar. Okey, yang kedua, terpengaruh dengan rakan-rakan. Yang ketiga, sikap cikgu yang sambil lain. Wow, sikap cikgu pun ada juga. Yang keempat, sikap ibu bapa yang tak prihatin lah mungkin. Okey. Jadi daripada 4 isi ni, kita jadikan dia satu karangan. Tak perlu panjang. Hanya satu perenggan sahaja. Okey, hanya satu perenggan sahaja. Yang penting kita buat dengan betul. Okey. Jadi kita nak mulakan misal kata kita nak beritahu bahawasanya apa yang isu yang diutarakan sebenarnya bercakap sekali dia kata punca masalah penting sekolah. Okay, jadi mungkin kita nak letak penanda wacana iaitu mungkin kata sejak akhir-akhir ini. Penanda wacana masa kan nak start. Okay, mungkin kita boleh kata ini abang tulis sikit nanti korang akan sambung ya. Okay, contoh kita kata sejak akhir ini. Okey, ini penanda wacana masa, koma. Okey. Koma. Okay. Itu penanda wacana. Jadi, selepas daripada penanda wacana masa, kita terus letakkan isu yang dibincangkan. Perkara yang dibincangkan. So, perkara yang dibincangkan apa? Yang bergaris warna biru ni apa? Iaitu, perkara dibincangkan apa guys? Cuba type dekat chat. Nak biar anak-anak faham tak? Tapi itulah abang kena tengok jap. Tengok chat pula. Oh, tengok chat. Okey, apa? Cuba type kat chat. Okey, nampak. Cuba type kat chat. Bagus. Lesson. Pantang konten sekolah. Okey, good. Okey, jadi abang kena buat macam tu slow-slow. Jadi, masalah kena bersambung lah. Okey, sejak akhir-akhir ni, abang tulis warna hijau boleh nampak. Okey, isunya ialah masalah. Okey, masalah konten sekolah. Okey, masalah konten. Kita jadikan buat dia satu ayat yang sempurna. Jadi, sejak akhir-akhir ini tu pernah macam masa. Yang hijau tu masalah konten sekolah tu isu. Okey, jadi kita bertambah lah. Okey. Okey, itu contoh. Jadi maksudnya kita letak penanda wacana masa.
Kemudian hijau tu isu dia. Kemudian kita jadikan satu ayat yang sempurna. Jadi contohnya, sejak akhir-akhir ini, masalah konten sekolah semakin menjadi-jadi dan membimbangkan banyak pihak. Okey. Okey. Jadi, lepas itu kita nak beritahu lah. Apa dia punca. Mungkin kita boleh kata, berikut terdapat pelbagai punca berlakunya masalah. Betul, ending tu kita kena ada langkah pencegahan lah. Kita masuk kat tu. Sekarang ni, isu utamanya ialah kita nak kena beritahu dalam karangan kita ialah punca. Okey. Jadi kita, sejak akhir-akhir ini, masalah konten sekolah semakin menjadi-jadi dan membimbangkan banyak pihak. Terdapat pelbagai punca masalah. Okay. Terus kita ambil ayat. Okey, terdapat pelbagai punca yang menyebabkan masalah ini terus berlaku. Alright. Okey, kemudian kamu akan sambung. Okey, kamu akan sambung dan kamu mungkin juga boleh beri sedikit sahaja huraian tentang isi yang ada dalam teks tu, dalam bahan. Sebab kalau kamu cerita panjang sangat, kamu kena berhati-hati sebab jumlah patah perkataan itu iaitu 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, jadi Abah bagi intro. Sejak akhir-akhir ini, masalah konten sekolah semakin menjadi-jadi dan membimbangkan banyak pihak. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan masalah ini terus berlaku. Antaranya, okey, saya stop kat situ. Jadi anak-anak sekarang, semua anak-anak make sure ada kertas dekat anda, mana Abah nak cuba anda mengarang. Jangan stres-stres, nak raya ni. Okey, anda cuba buat yang mudah, cuba anda ambil ayat Abah tu, sambung. Okey, anda pun sambung dengan isi yang Abah tulis tu. Kita ada 4 isi, kita tak perlu terlalu banyak cerita huraiannya. Kita mungkin boleh bagi isi dan kita mungkin bagi contoh yang mudah. Tapi tak semua bertemu isi tu kita bagi contoh, nanti tak muat pula. Ataupun bukan tak muat, nanti terlebih patah perkataan. Okey, saya bagi masa pada anda sebab macam biasalah. Pada jam 9.20 kita akan dengar anak-anak untuk baca sambung idea karangan yang Abah bagikan. Ingat. Okay, jadi sekarang ni Abah bagi masa untuk anda ambil isi pertama. Antaranya, okay, konten berlaku disebabkan apa? Kehilangan minat murid untuk belajar. Itu beritahulah. Dia orang lebih okey. Yang kat sini kita boleh beritahu nak mudahkan anak-anak. Saya bantu anda. Yang kat sini nak, okay, kat sini kita boleh kata lebih cenderung kepada hiburan. Okey, boleh. Okey, yang ni suka membuang masa. Okey. Yang ini tidak prihatin. Yang ni sibuk kerjaya. Okey, anak-anak, saya ulang balik. Isi pertama tu Abah huraikan ringkas bagi awak ada idea untuk tulis, iaitu remaja pada hari ini atau murid-murid pada hari ini lebih cenderung kepada aktiviti hiburan yang memberikan mereka kegembiraan. Contoh, okay, kalau pengaruh rakan sebaya, maksudnya mereka mudah terpengaruh pada rakan yang suka membuang masa dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Okay, kemudian sikap cikgu yang sambil lewat, maksudnya guru yang tidak prihatin juga menyebabkan murid tidak berminat untuk datang dan belajar di sekolah. Dan yang keempat, sikap ibu bapa, kita kata sikap ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya dan tidak mempunyai masa cukup bagi mendidik ataupun membimbing anak-anak supaya hadir ke sekolah. Okey, dapat? Guys, cuba chat, dapat tak Abah buka the chat? Pening Abah macam ni, biasa tak ada masalah. Hari ni masalah sebab saya tak boleh nak buka. Macam mana nak buka? Okey, dapat. Okey, good. Abang nak tahu yang tu. Okey, jom. Okey, sekarang nak buat. Abang nak tunggu. Ingat, 9 suku. Siapa yang dah beritahu? Dah beritahu. Siapa yang dah siap boleh beritahu abang nak dengar. Sebab saya suka dengar. Dan abang pun enjoy mengajar awak. Sebab abang nak biar awak dapat awak buat. Dapat awak buat. Okey? Okey, bagi masa. Okey, cuba buat slow-slow. Okey, come on. Cuba anda buat slow-slow.
Okay. Sementara Abah cuba cuba try test lagi. Mana tahu berjaya saya punya Telegram. Okay. Sambung ayat yang Abah bagi tu. Yang bawah tu Abah buat sebagai huraian lah. Yang point tu Abah buat sebagai huraian. Okay. Saya cuba masuk sekali lagi. Dia minta berjaya. Oh, tak ada keluar lagi airline. Aduh. Macam mana nak buat ni? Sekali lagi. Tekan sekali lagi. Dekat laptop dia masih lagi keluar airline. Saya nak padam dia tak boleh. Dia memang tak boleh. Okay guys, cuba buat dulu. Sekejap lagi abang nak ingat 9 suku. Siapa yang tu tolong sebab abang tengah usaha ni. Saya tengah berusaha macam mana saya nak padamkan airline ni. Kat komputer saya. Masih tak berjaya. Disebabkan di atas, sebelah atas. Untuk makluman admin, di sebelah atas tu tidak ada kat gambar. Tak ada lambang pangkah tu. Kalau dekat iPad dia keluar. Dekat komputer ni dia tak keluar pun lambang pangkah tu. Macam mana saya nak buat? Saya cuba lagi dengan cepat, takut dia keluar je setengah pangkah. Oh, dia terus block. Macam mana Apalah yang mahir sikit. Saya dah cuba dah. Macam mana saya nak pandang? Titik. Tak boleh. Titik tak boleh. Okay, saya faham. Banyak kali dah ni. Banyak kali buka masuk dah. Admin boleh tolong saya. Saya kata, tak payahlah letak-letak headline. Okey. Apa? Login. Tak boleh juga. Geramnya. Kenapa lah dia pergi block? Okey, saya tengah tunggu pelajar untuk buat sambung karangan ni. Sementara tu memang dekat komputer saya memang tak boleh nak buat. Nanti saya tunjuk ya. Dia tak keluar apa-apa tanda menunjukkan saya tak boleh nak pangkah headline. Sebab saya nak buka nak baca chat senyapkan respon pelajar. Kalau boleh tolong hilangkan headline tu daripada tu, boleh saya buka chat. Okey, tengok ni saya dah tekan Segala benda saya tekan tapi tak ada. Tak ada benda pun saya tekan banyak kali. Sedap. Tapi bila saya scroll yang belakang tu, saya tak boleh. Jam tak tahu apa-apa. Tak gerak. Dia gitu je. Saya pergi sini tak boleh. Tak boleh. Hmm. Itu yang jadi. Okey, anda nak belajar, tolong kalau apa tolong cek dah siap abang nak tengok biar anda dapat kuat. Tak apalah tak hebat, tak power pun tapi awak dapat sentuh ke 4-4 isi tu.
Ya. Okey, tak apa, slow-slow. Sambil-sambil tu abang cuba baca, kalau anak-anak dengar, anak-anak boleh curi-curi sikit idea. Okey. Sejak akhir-akhir ini, masalah ponten sekolah semakin menjadi-jadi dan membimbangkan banyak pihak. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan masalah ini terus berlaku. Antaranya adalah disebabkan kehilangan minat murid untuk belajar. Hal ini terjadi kerana mereka lebih cenderung kepada hiburan dan mereka juga terpengaruh dengan rakan sebaya yang suka melakukan aktiviti-aktiviti yang membuang masa. Seterusnya, minat pelajar seterusnya, masalah ponten juga berlaku disebabkan sikap guru yang sambil lewa. Mungkin terdapat sebahagian guru yang tidak prihatin dengan anak-anak murid dan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengatasi masalah ponten dengan lebih serius. Akhir sekali, punca berlakunya masalah ponten juga ada sebabkan sikap ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya. Mereka tidak ada masa untuk memberi perhatian pada anak-anak yang menyebabkan anak-anak ponten sekolah. Kesimpulannya, kita haruslah bersama-sama menangani masalah ini supaya isu ini dapat dibenteras dan dapat melahirkan pelajar yang lebih cemerlang. Habis. Itu contohlah abang buat. Abang buat simple je kan. Itu contohlah. Jadi anak-anak boleh grab, tengok cuba. Lepas tu kan siapa dah okey, rasa siapa yang dah okey, cuba check biar abang nak dengar. Simple je. Okey guys, Alhamdulillah dapat ke udara. Okey, Alhamdulillah dapat ke udara. Baru nampak, barulah boleh tengok chat anda. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah. Okey, okey guys. Cuba anda chat. Siapa yang dah siap, cuba chat. Okey. Abang dah bagi dah bimbing tadi. Alright. Okey, saya akan maklumkan. InsyaAllah pukul 9:20 kita cuba buka mic untuk pelajar yang dah boleh baca dia punya hasil karangan. Okey. Harap-haraplah. InsyaAllah, insyaAllah. Saya akan sebut nama dia. Macam minggu lepas tak sempat kan, seorang pun tak sempat. Semangat dia orang chat nak baca, nak baca lah jawapan. Tapi tak okey, tak apa, tak apa. Slow-slow. Alright. Oh, saya tak boleh ni. Kenapa saya? Yang komputer tu saya saya tak diterima ke? Uh-uh. You cannot start your video because it is disabled by the host. Okay, host, tolong buka yang laptop saya. Yang komputer saya tak, yang dan komputer tu saya tak dapat masuk. Boleh tak? Host, you cannot start your video because it is disabled by the host. Alamak, host dengar tak? Sebab tu tak dapat chat, saya tak masuk dalam komputer. Okay, kamera on. Okay, baru masuk. Susah juga kan teknikal kita ni, masa bila live ni dia memang banyak risiko dia macam tu lah. Risiko dia kita okay. Okay. InsyaAllah. Alright. Kita chat. Siapa yang dah siap boleh chat. Okay. Yang dah siap, abang tunggu. Okay. Yang siap. Sekejap. Okay. Okay. Yang siap boleh bagi tahu ya.
Okey guys, yang siap boleh beritahu. Abang nak tengok siapa yang siap. Okey. Okey kan anak-anak? Are you okay? Cuba respon, are you okay? Okay, Medina. Yes. Okay. Antara yang dah siap, tahniah Medina. Okay, bagi tepukan. Big clap untuk Medina. Come on. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Guys, baru nak ceria guys. Tepuk semangat. Okay, Alhamdulillah Said. Dia bila teknikal ni memang macam tu. Bila teknikal spoil je, memang kita akan ganggu kita punya mood nak belajar tu kan. Sebab tu dalam online ni, kita kena banyak sabar. Saya tak tahu betul ke tak. Tak apa Medina, Alhamdulillah. Okey, Medina, okey, boleh Medina bersedia untuk cuba baca awak punya karangan? Boleh? Boleh Medina cuba respon? Sebab okey, boleh. Okey. Okey. Kita minta supaya buka ruang untuk Medina, mic Medina untuk bersuara. Admin, boleh buka mic Medina untuk Medina beri baca jawapan dia. Hello. Admin. Hello. Ingat ke admin hilang pula. Aku hempuk, admin baru tahu. Medina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Medina, soalan pertama abah. Malam ni berbuka apa? Nasi kandar. Wah, nasi kandar Penang no. Awak kat mana? Rumah kat mana? Selangor. Yelah, janganlah jawab Oh, macam tu. dekat Alam Impian. Alam Pian ni daerah apa? Subang Jaya ke? Shah Alam. Shah Alam. Okey, Medina, macam mana nak sekolah? Dah buat belum? Sambutan dalam bulan puasa. Ada apa-apa program nak sekolah buat? Tak ada. Takkan tak ada. Tak ada ke Nuzul Quran ke? Oh, ada. Tadarus ke? Ada ya? Ada. Ada tak sekolah buat majlis buka puasa? Tak ada. Oh, abang semalam. Hari ni sekolah abang buat rakaman video raya. Oh, gempak kau. Nanti kau tengok dalam TikTok, jangan lupa like ya. Okey, Medina, cuba baca. Abang nak dengar. Sekejap. Sejak akhir-akhir ini, masalah ponting sekolah semakin menjadi-jadi dan membimbangkan banyak pihak. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan masalah ini berlaku. Antaranya, murid ramai kehilangan minat untuk belajar. Pada masa ini, mereka ramai yang akan lebih cenderung kepada hiburan. Selain itu, mereka juga akan terpengaruh oleh rakan-rakan. Contohnya, mereka suka membuang masa di dalam tandas. Seterusnya, sikap cikgu yang sambil lewa juga perlu diperbaiki kerana mereka tidak berprihatin terhadap anak muridnya. Akhir sekali, sikap ibu bapa adalah yang paling penting kerana mereka patut bersikap mengambil tahu hal-hal persekolahan anaknya daripada sibuk dengan kerjaya mereka. Itu je. Okay, cuba penutup kesimpulannya. Kesimpulannya, Kita hendaklah kita hendaklah bersama-sama menangani punca-punca masalah ponting sekolah ini. Untuk kebaikan bersama. Okey, ni Medina, kalau abang tengok karangan awak ni, okey, bagus, tak ada masalah. Cuma awak tengok ayat abang baiki sikit. Seterusnya, sikap cikgu yang sambil, okey, kalau boleh jangan guna cikgu lah, guna guru lah ya. Kalau boleh ya, guna guru lah walaupun tu. Okey, sikap guru yang sambil lewa juga boleh diperbaiki kerana mereka tidak berprihatin. Tak boleh kata berprihatin, kerana mereka tidak prihatin. Kerana mereka tidak prihatin terhadap murid yang menyebabkan ponting berlaku. Okey, kemudian akhir sekali sikap ibu bapa adalah yang paling penting kerana mereka patut bersikap mengambil tahu hal-hal persekolahan anak-anak daripada sibuk dengan kerjaya mereka. Okey, betul ke semua? Okey, bagus. Ya, terima kasih Madinah. Okey, abah boleh bagi markah daripada markah berapa ni? 10 ya? Okey, kita bagi dia 8/10. Okey, bagus. Baguslah tu. Cuma ayat terbaiki sikit. Okey, kita tahu ramai tepuk tangan untuk Madinah. Weh, tepuk lah weh untuk Madinah. Tepuk. Tepuk. Madinah. Hilang dah. Okey, alright. Okey, seterusnya siapa nak cuba? Tahniah Madinah kerana berani dan awak punya. Okey, siapa nak cuba yang berikutnya? Tolong type chat. Okey. Oi, siapa tepuk banyak tu? Siapa boleh? Irdina boleh ke? Puncak alam. Oh, Darwish. Boleh ke Darwish? Darwish, kau nak ejah Madinah ke? Darwish. Darwish boleh tak Darwish? Darwish boleh tak? Tak, alamak. Puncak alam. Empau ni apalah puncak alam? Madinah tu Shah Alam lah. Okey, siapa yang boleh? Cepat, mana-mana pelajar yang boleh tolong chat.
seperti Madinah kan. Okey, kita silakan Leshun. Okey, buka mic untuk Leshun, admin. Okey, kita tunggu lepas ni Darwish. Okey, Leshun. Hai Leshun. Hai Leshun. Hai Leshun. Hello. Hello. Hi. Leshun, are you hear me? Leshun. Huh? Are you hear Yeah. me? Okay. Ni hao ma. Yes. Ni hao ma. Kau dengar tak suara aku? Hello, Leshun. Boleh. Dengar? Boleh dengar. Dengar? Okey, silakan. Leshun. Sejak akhir-akhir ini, masalah penting sekolah semakin menjadi dan membimbangkan banyak pihak. Baik. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan masalah ini terus berlaku. Antaranya punca-punca masalah penting sekolah ialah kehilangan minat untuk belajar dan lebih cenderung kepada hiburan. Selain itu, masalah penting sekolah terpengaruh oleh rakan-rakan yang suka membuang masa. Seterusnya, masalah penting sekolah juga disebabkan oleh sikap cikgu yang sambil lewat dan tidak prihatin. Akhir sekali, sikap ibu bapa itu juga boleh menyebabkan anaknya mengikut perangannya. Okey, kau tidak lain kau jawab mengikut perangainya. Okey. Okey, Leshun. Ya. Okey, dengar cikgu komen lah. Dengar? Okey, tengok yang lain pun dengar kan. Sebab apa yang kesilapan tu sebenarnya kena faham. Saya sangat bangga dengan Leshun. Walaupun dia bukan Melayu, tapi dia dapat baca slow-slow walaupun lambat. Tapi bila awak rajin baca, lama-lama masalah slow tu akan dapat diatasi. Leshun lah, awak kena selalu membaca. Sebab nanti kalau SPM, kamu ada ujian bertutur. Jadi kamu kena lancarkan lagi. Okey, dengar baik-baik komen saya. Bila kita buat silap, kita bukan tak pandai. Tapi bila kita buat silap, itu namanya kita belajar. Okey, dengar baik-baik. Okey, tengok ayat Leshun. Sejak ayat pertama tu betul dah. Okey, saya ambil ayat yang dia. Antaranya punca-punca. Okey, kat situ kesilapan sebab antaranya, kemudian dia tulis punca-punca. Sebab antara tu dah banyak dah. Kalau boleh, antara punca masalah penting. Sebab bila nak tulis punca, tak payahnya. Antara punca masalah penting sekolah ialah kehilangan murid untuk belajar dan lebih cenderung kepada hiburan. Selain itu, masalah ponten sekolah juga disebabkan pelajar terpengaruh. Kat situ hilang subjek, iaitu masalah ponten sekolah terpengaruh. Bukan masalah ponten sekolah terpengaruh. Masalah ponten sekolah juga disebabkan murid terpengaruh oleh rakan-rakan yang suka membuang masa. Okey. Seterusnya, masalah ponten sekolah juga disebabkan oleh sikap guru yang sambil lewa. Bukan sambal lah, jangan salah eja. Sambil lewa dan tidak prihatin. Akhir sekali, sikap ibu bapa juga boleh menyebabkan anak-anak mereka ponten sekolah. Kemudianlah kesimpulannya, kita hendaklah bertanggungjawab memastikan anak-anak tidak ponten sekolah dan pendidikan mereka memperoleh pendidikan yang lebih cemerlang. Buat satu ayat yang positif untuk penutup. Okey, Leshun, tepuk untuk Leshun guys. Korang Sporting, tepuk untuk Leshun, dia berani. Tepuk, come on. Big clap. Come on. Bagus Medina ada tepuk. Siapa lagi tepuk? Okey. Oh, bagus besarnya. Okey, terima kasih Muhammad Said Darwish. Beres. Okey, kita dengar. Leshun ya. Tengok, tolong baiki ya. Alright. Terima kasih Leshun. Okey, siapa lagi nak cuba? Saya nak korang semangat macam Leshun. Alright. Sebab walaupun dia ada kesilapan tapi dia berani. Dia sangat positif. Yang itu yang dia akan cemerlang nanti. Okey, siapa lagi? Come on. Siapa lagi? Come on, semangat. Cepat, kita ni bulan-bulan puasa pun kita kena semangat ni. Minggu depan nak cuti dah. Hari Rabu. Tapi tak aci lah. Negeri-negeri A, Kelantan, Terengganu, Pahang. Negeri Kedah kan, negeri A dia kurang sehari. Kalau negeri Barat, negeri B, dia orang dapat lebih sehari. Mana? Saya nak keluar. Okey. Terima kasih. All the best. Okey, cepat. Siapa nak cuba lagi? Come on. Okey. Siapa nak cuba lagi? Come on. Leshun dia berani. Dia masuk, dia buat, dia present, kemudian dia ada. Macam tu, semangat dia penting. Okey, siapa nak cuba lagi? Cepat, Darwish, dah siap belum? Zakir dah?
Zakir ke, Darwish ke, siapa-siapa, come on. Seorang lagi kita nak dengar. Anak-anak pelajar, come on. Seorang lagi kita nak dengar karangan yang telah dibuat. Baca-baca salah tak apa. Kalau salah bukannya bodoh. Bila salah kita belajar. Baiki biar betul. Nanti periksa baru tak tersal. Izzat dapat yang cemerlang. Itu Syed. Okay, malang korang. Cepatlah. Tengok tadi macam mana Medina buat. Macam mana Lesion buat. Cepat. Cepat. Siapa nak cuba? Percaya pada diri. Percayalah pada diri. Come on anak-anak. Cepat. Semangat. Semangat. Siapa lagi yang semangat malam ni? Come on. Support Abah. Come on. Siapa lagi nak baca karangan dia? Sambung yang kita dah buat. Siapa lagi? Cepat. Siapa lagi? Abang menang dia. Abang nunggu ni. Menunggu satu penanda. Sekejap sambil ni. Okey. Siapa lagi yang boleh? Anak-anak. Siapa yang boleh anak? Cepatlah anak-anak. Anak-anak. Cepat abang tunggu ni. Abang tunggu ni. Siapa lagi nak baca? Cepat. Ada masa lagi ni. Seorang lagi. Seorang lagi. Cepat. Sporting. Come on. Sporting. Zakir boleh. Siapa lagi abang nak panggil? Abang tak nampak tengok nama. Siapa lagi boleh ni? Guys. Siapa masih ada angkat high? Siapa masih ada angkat high? Abang tengok dia magic dah. Siapa masih ada angkat high? Come on. Medina ada. Medina je angkat high. Mana yang lagi Pak? High. Okay. Siapa nak cuba sekali satu lagi? Cepat. Abang minta tolong. Satu lagi. Siapa nak cuba? Guys, cepatlah guys. Abang nak dengar anak-anak abang yang hebat-hebat ni. Mesti boleh mengarang kan? Kalau kita lihat tadi kawan-kawan kita dekat chat tu, bagaimana Lesion dan juga Medina dah dapat buat dengan bagus. Abang yakin korang pun boleh buat. Cepat, siapa? Tak payah type dekat chat karangan tu. Awak cuma baca je karangan tu dekat kertas awak tu. Cuma awak beritahu saya nak baca. Cepat, siapa nak baca? Saya tunggu. Karangan dia cuman kita nak tengok hasilnya. Siapa lagi ada ni? Come on. Najma boleh? Najma Said? Said ke? Iris ke? Hafiz ke? Cepat. Syarifah Zara ke? Irdina ke? Darwish. Come on. Sumayyah ke? Irfan, Kalish, Nuri. Ramai ni. Cepat. Siapa boleh buat? Sporting anak-anak. Come on. Tengok sahabat anda. Kawan-kawan awak tadi dah boleh buat dekat chat tu. Okay, cuba anda ikut slow-slow. Dan dah beritahu anda nak baca. Cepat. Abang tunggu ni. Kenapa malam ni tak sporting korang ni? Alamak. Kenapa tak sporting? Ke sebab tadi teknikal tu dah korang pun dah tak ada mood ke? Okay, good. Tengok ada tak? Penat. Penat. Kenapa Darwish penat? Darwish main bola ke? Darwish penat? Okay. Nation dah. Tak main bola. Okay. Abah tak nak paksa lah. Okay guys. Jadi anda nak pelajar, tak apa. Jadi itu antara contoh karangan pendek yang anda buat berdasarkan maklumat. Kalau kita lihat yang ini pula, kita tengok ya. Sementara kita ada lagi 3 minit ni. Okay, contoh yang berikutnya abang kata, contohlah kita tengok ya. Sebab ramai yang tak respon tu tak apalah. Okay. Contoh kat sini dia kata cara-cara mengatasi kes penculikan dalam kalangan murid sekolah. Contohlah. Ya, kita tak buat ini. Kita cuma nak kita sentuh nak bagi anak-anak faham. Jadi kalau anak-anak tengok pada bahan tu, maksud dia katakan dia dah beritahu dah. Pada saya besar macam mana nak main bola. Oh ya ke? Tak apa, besar tu sedap peluk tu. Buat bantal peluk sedap tu. Okey, jadi soalannya dia tanya ialah cara mengatasi kes penculikan dalam murid sekolah. Okey, yang pertama dia kata peranan ibu bapa. Okey, dia dah bagi point dah ya. Memastikan anak mereka selamat tiba di sekolah dan pulang ke rumah. Itu peranan ibu bapa. Yang kedua, masyarakat. Apa masyarakat patut buat? Bertindak pantas untuk mengenal pasti penjalannya. Maksudnya, kalau nampak insiden tu berlaku di depan mata,
Jadi kita terus kena ambil tindakan. Take action. Ya, jangan kita tengok je kan. Tengok gigit tolong gitu. Kita kena bertindak. Ataupun kita terus hubungi pihak berkuasa, polis ke, siapa-siapa yang ada kat itu boleh tolong, kita kena tolong. First, kita kena bertindak. Okay, yang ketiga, tengok peranan sekolah. Okay, peranan sekolah ialah menjaga keselamatan murid. Maksudnya dekat sini, peranan sekolah ni yang paling penting, contohnya dari segi pintu pagar keluar masuk kan. Mesti ada pengawal keselamatan yang dapat pantau pelajar, yang boleh bantu pelajar untuk keluar masuk dengan selamat. Itu penting ya. Okey. Kemudian yang keempat adalah peranan pihak berkuasa lah, iaitu polis. Okay, membuat rondaan di kawasan berisiko tinggi. Contohnya kalau sekolah-sekolah yang dekat bandar kan. Ingat ada satu insiden yang mana van putih kan. Van putih yang selalu tangkap budak ambil jam macam ni. Jadi sebagai pelajar, anda juga kena sentiasa cakna. Okay, anda kena alert dengan persekitaran. Jangan sesekali berborak dengan orang yang tidak dikenali ataupun melayan pujukan ajakan daripada individu-individu yang tidak dikenali. Okay, jadi itu dia. Pengawal surau. Oh, ya ke? Cikgu, sekolah cikgu ada tak pengawal surau? Tak ada lah, Darwish, mana ada pengawal surau? Sekolah saya memang budak pergi semayang macam tu je, tak ada pengawal surau. Biasa je, okey je. Pelajar kami sebab ada yang asrama. Jadi tak adalah pengawal surau. Okey, sekejap. Okay guys, jadi itu untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Sorry for technical problem tadi. Okay, Abang doakan semua anak murid Abah dalam ni siap wafiat, terus semangat nak belajar. Selamat Hari Raya Ma'adir Batin. Kalau ada tuition lagi, kita jumpa sebelum raya. Kalau dah cuti, tak ada, kita rehat lah. Sebab KCJ start dengan 19 kan. Jadi mungkin 19. Oh iyalah kan. Okay guys, sebab hari Rabu tu 18. Nanti apa-apa kita ikut follow up semua. Okay. Okay, tap-tap TikTok cikgu. Darwi pandai lah kau. Darwi, cikgu follow back awak tak? Kalau tak, tengok awak hai cikgu supaya abang boleh follow back. Okay guys, terima kasih semua. Bye. Love you. Love you. Love you. Okay, terima kasih banyak-banyak. Abang doakan korang semua sukses. Menjadi anak yang cemerlang. Amin. Bye. Amin.